benci. Syaitan ni Allah Ta'ala benci. Iblis ni. Jadi kita jangan bagi ruang. Jangan beri peluang dengan dia. Baik. Jin. Oh jin. Ni nak menakan aku jin. Hang ni tak kenal ni. Ni nak menakan aku ni. Hang tu kacau nak menakan aku. Buat apa? Aku tak mau zalim. Pertama hang masuk Islam jin. Aku tak mau zalim. No kak no? Sagi kata tak bagi pilihan langsung. Orang kata bunuh aja Ustaz. Bukan. Saya tak mau bunuh-bunuh. Kurunglah Ustaz. Saya tak mau. Sebab dia pun ada anak bini. Kan? Jadi pertama masuk Islam jin. Lepas tu hang pindah duduk masjid. Semayang berjemaah belajar agama kat masjid. Kedua, kalau hang tak mau masuk Islam. Kedua, hang balik dekat tuan hang. Kami tak mau terima hang. Faham tak ni? Kami tak mau terima. Hang kena balik dekat tuan hang. Sebab kami tak mau terima. Kami dah buat keputusan tak mau terima. Sebab tu yang ketiga aku bakar. Bukan maknanya aku niat nak bunuh hang. Tapi kalau hang nak mati, nak buat macam mana? Bakar. Dah hang degil. Ni anak